Kita cuti ni korang masak lauk apa? Apa kata hari ni kita masak paprik campur ayam, udang, sotong. Kita masuk sekali je. Masak yang pedas-pedas sikit. Lepas tu makan dengan nasi putih panas. Kalau ada telur dadah pun sedap. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Untuk paprik kita nak bagi lagi pedas, kita akan gunakan cili kering. Cili kering saya pakai 2 jenis. Tengah genggam cili kering besar yang tak pedas, tengah genggam cili kering kecil yang ni yang pedas. Korang masukkan dalam blender. Kemudian kita perlukan dalam 5 ulas bawang putih. Dan juga kita boleh masukkan dalam 1 biji bawang besar merah. Masukkan air sikit je. Lepas tu kita kisar macam biasa. Panaskan minyak dan masukkan 1 serai titik. Dan juga kita masukkan bahan kisar kita tadi. Kita akan tumiskan cili ni sampai pecah minyak. Sebelum kita boleh masukkan dalam 1 sudu paste tom yum. Untuk sos dia, kita masukkan dalam 2 sudu sos tiram, 1 sudu sos cili dan juga 1 sudu sos tomato. Sambung tumiskan sambal kita. Sebelum kita boleh masukkan ayam yang telah dipotong kecil-kecil macam ni. Masakkan ayam sampai dia agak kecut. Sebelum kita boleh masukkan dalam 3 helai daun limau purut. Masukkan juga terus dia punya sayur macam cauliflower, baby corn dan juga kacang panjang. Kemudian kita boleh masukkan seafood kita macam udang dan juga sotong. Kita sambung gaul dalam 5 minit macam tu. Bagi udang dan sotong tu masak. Kalau rasa macam nak berkuah, boleh masukkan sikit air. Lepas tu kita boleh masukkan garam dan juga perasa. Gaul-gaulkan. Kemudian siaplah kita punya paprik campur. Sangat simple. Nak buat makan malam boleh, makan tengah hari pun boleh. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.